itu harus mereka itu yang sekeliling itu ada hanya 2 orang atau 3 orang, nyahkan mereka datang tun takat mahkamah tu. Saling begini ya tun, tak ada masalah. InsyaAllah perunding dengan Perdana Menteri, pulangkan sedikit hutang-hutang negara bagi pada rakyat. Ya, kita akui tun. Saling begini ya tun, ya. Mudah-mudahan diberkati Allah. InsyaAllah peguam-peguam dan perhakiman, Polis Diraja Malaysia, PDRN, SPRN, Ketua Polis Negara, Datuk Seri Khalid Tan Sri Azam Baki dan juga Perdana Menteri Malaysia, Daulat Tuanku, yang kita payung kuning itu adalah payung paling kita menghargai sebagai pemimpin Islam negara Malaysia. Jadi kita angkatkan negara kita sama. Jadi yang untung itu siapa? Rakyat. Jangan ada orang pengganas yang cuba ingin tutup rezeki-rezeki rakyat Malaysia. Tuan, yakin pada diri sendiri tuan. Salim bin Abdul Rahman hadir tuan. Semua milik Allah tuan. Kita minta ampun dekat Allah, sentiasa Allah akan ampunkan. Bersamalah kerajaan